Assalamualaikum. Saya masih berada di PPR Kepas Permai membuka kaunter bergerak untuk parti bersama, lanjutan kepada memurnikan satu undi yang saya ada. Bagus juga saya buat kaunter ni walaupun sorang-sorang, kerana dah lama saya tak sempat menonton podcast politik yang berada di Malaysia ini. Saya sebelum pilihan raya PRN ni menghabiskan 3 jam lebih untuk podcast politik sahaja dan beberapa podcast yang lain lah. Bila saya dengar podcast politik, saya selalu tengok ke semua parti, sebanyak-banyak parti walaupun bertentangan. Saya pernah tengok podcast Datuk Loma Adam, podcast Iswadi Murni, podcast Khairi Jamaluddin, podcast apa lagi banyaklah. Jadi bila saya tengok, saya pulun satu persatu setiap posting mereka. Lama-lama bila saya dan saya tengok lawan mereka tu siapa, saya tengok podcast itu pula, saya buat kajian. Jadi pada saya, podcast ini podcast A tu patut ditinggalkan. Saya tinggalkanlah, saya fokus pada podcast B. Siapa yang menang hujah, maka saya akan maintain lah podcast itu untuk menelusuri, menonton podcast itu. Kerana kita nak memijakkan diri kita dari segi politik. Saya bukan orang politik, tapi saya ingin memurnikan undi saya. Dari segi observation sendiri saya mengundi di Johor Bahru. Jadi walaupun pemerintah itu kuat pada masa itulah, jadi saya mempunyai satu undi dan undi saya rahsia. Saya mengkaji, maka bila PRU demi PRU, PRN demi PRN, PRK demi PRK, saya mengundi. Dan saya dapati undian saya tu serupa dengan masa, serupa dengan majoriti pada ketika itu. Ada satu masa satu pemimpin politikus tu yang sudah keluar daripada parti induknya, walaupun bertanding sebagai berkecuali, dia menang. Dan rupanya undi saya itu serupa dengan undi-undi orang lain di Johor Bahru. Satu lagi, walaupun kawasan itu adalah kawasan kuat kan, kubu kuat satu parti itu, maka saya simpanlah rahsia. Undi saya itu rahsia kan, saya simpan, saya undi, saya jalankan tanggungjawab saya. Maka bila keputusan keluar, parti itu jatuh. Dan betul lah apa yang serupa dengan apa yang saya kaji. Dan rupa-rupanya ramai lagi orang seperti saya yang berfikiran begitu. Dan kini bersama begitu jugalah, mengikut kajian-kajian saya, pemerhatian saya tentang hala tuju politik dan masa depan anak-anak kita, apatah lagi masa depan kita. Pasal kita ni adalah masyarakat menua, kita perlukan sokongan sosial, sokongan komuniti untuk membantu kita lah apabila kita sakit, terlantar. Dari banyak segi kita memerlukan sokongan masyarakat sebenarnya, bukannya sendiri. Jadi itulah saya kaji, itulah stand saya dan kawan-kawan yang lain ni untuk memurnikan undi kami. Sekian, Assalamualaikum.